Pendakwah bebas, Ustaz Syamsul Debat tampil memberi penjelasan berhubung isu teguran spontan terhadap pelawak Mamat Sepahtu dalam program Dol Podcast baru-baru ini yang mencetuskan pelbagai reaksi netizen. Menurut Syamsul atau nama sebenarnya Syamsul Amri Ismail, situasi ketika sesi rakaman podcast itu berlangsung sebenarnya lebih kepada perbualan santai dan tidak disangka akan menjadi isu besar dalam kalangan warganet. Ketika sesi temu bual itu berlangsung, suasananya lebih kepada perbualan santai. Saya sendiri pun tidak sedar perkara itu menjadi isu besar, katanya kepada Harian Metro. Beliau menjelaskan, setiap individu dalam podcast itu memberikan pandangan mengikut cara masing-masing dan dia hanya memberikan respon secara spontan berdasarkan situasi ketika itu. Namun begitu, ada netizen yang cukup teliti dan menegur perkara itu. Saya tidak menyalahkan mereka kerana itu adalah berdasarkan persepsi masing-masing, katanya. Menyedari isu itu tular di media sosial, Syamsul berkata Mamat sendiri ada menghantar mesej memohon maaf atas insiden itu walaupun ia tidak disengajakan. Memang betul, dia sendiri yang mesej saya. Cuma saya tidak sangka pula mesej itu turut dikongsikan kepada umum di Instagram story Mamat, katanya. Mengulas lanjut, Syamsul menegaskan beliau tidak menyimpan sebarang rasa marah atau berkecil hati, malah tidak meninggalkan sesi rakaman dalam keadaan kecewa seperti yang didakwa segelintir pihak. Bagi saya, perbualan itu hanyalah perbualan biasa, dan saya sendiri tidak sedar ada perkara yang mungkin dianggap kurang sesuai. Saya tak ada pun meninggalkan tempat rakaman dalam keadaan marah atau kecewa, jelasnya. Beliau turut mengingatkan bahawa konsep Dolls Podcast adalah santai dan tidak terikat dengan protokol ketat seperti rancangan televisyen. Podcast ini bersifat santai, bukannya seperti rancangan televisyen yang penuh protokol. Mereka juga boleh memilih untuk menyunting mana-mana bahagian yang dirasakan tidak sesuai sebelum memuat naik, katanya. Tambahnya, dalam masyarakat hari ini, teguran tidak harus dilihat sebagai sesuatu yang negatif kerana ia boleh menjadi ruang untuk memperbaiki diri. Kita kena faham satu perkara, jika ada orang menegur kita, itu bukanlah satu keburukan. Ada pepatah Cina yang berkata, orang yang memuji saya adalah musuh saya, tetapi orang yang menegur saya adalah guru saya, katanya. Bagi Syamsul, setiap pandangan yang dilontarkan oleh netizen adalah refleksi kepada kepelbagaian latar belakang masyarakat. Kadang-kadang, dalam perbualan biasa pun orang boleh menyampuk atau mencelah, tak kira sama ada di pejabat, dalam mesyuarat, ketika bercakap dengan orang tua, malah dalam perbincangan politik seperti di parlimen pun berlaku perkara yang sama, berebut nak bercakap, ujarnya. Beliau turut mengambil iktibar daripada apa yang berlaku dan menyifatkan insiden itu sebagai peringatan untuk semua agar lebih berhati-hati ketika berbicara di khalayak. Mungkin ada perkara yang sensitif bagi sesetengah orang, jadi kita kena bersedia. Ia menjadi iktibar untuk semua pihak, kerana pasti ada hikmah di sebalik apa yang berlaku, katanya. Menurutnya, persepsi masyarakat terhadap sesuatu tindakan boleh berbeza, bergantung kepada bagaimana mereka dibesarkan dan nilai yang mereka pegang. Sebagai contoh, jika kita bergurau atau bertepuk tampar dengan orang yang lebih tua kerana kita rapat dengannya, mungkin bagi sesetengah orang yang melihat, ia dianggap tidak sopan, jelasnya. Syamsul turut mengimbas kembali satu insiden dalam rancangan Sepahtu Reunion di mana beliau pernah menegur Jeb secara spontan ketika sedang berbicara. Kalau kita perasan dalam rancangan Sepahtu Reunion sebelum ini, ada satu episod ketika saya dijemput sebagai tetamu, Jeb pernah mencelah dan saya berkata, kau bagilah aku cakap dulu. Ia berlaku secara spontan dan biasa sahaja, dan tidak pun dijadikan isu besar, katanya. Menyimpulkan kenyataannya, beliau mengajak semua pihak agar sentiasa berlapang dada dan tidak terlalu cepat menghukum berdasarkan persepsi sendiri. Macam contoh, seorang nampak nombor 6, seorang lagi nampak nombor 9 kerana kedudukan arah berbeza. Kedua-duanya betul mengikut perspektif masing-masing. Jadi, sama ada saya, Mamat, Syuib, atau sesiapa pun, kita kena lebih berhati-hati. Ada cara dan masa yang sesuai untuk mencelah. Kita sendiri pun tahu bila waktu yang tepat untuk menyampuk, katanya lagi. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.